Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Sekarang kita akan tengok nomenclature of benzene and its derivative. Dan for now kita akan berfokuskan kepada satu substituent ataupun monosubstituted benzene terlebih dahulu. So, bila benzene ada satu substituent, benzene dia akan menjadi parent name dan the substituent akan dinyatakan dalam dia punya peringkat awal lah, dia punya prefix. Okay, so kita akan tengok dulu untuk example yang pertama. So, untuk yang pertama ini dia ada benzene dan dia ada hydroxy group kat sini. Jadi nama dia adalah hydroxybenzene ataupun nama special dia adalah phenol. Yang kedua pula, kamu ada methyl benzene. So, dia ada methyl benzene ataupun nama special dia adalah toluene. Seterusnya nombor 3 ada amino NH2 dan dia adalah benzene. Jadi dia adalah aminobenzene ataupun nama special dia adalah aniline. Seterusnya, kamu ada, kalau ada satu karbon dan ada COOH, dia adalah methanoic acid. So, methanoic acid, dan yang kat sini adalah dia punya phenyl group. Jadi, dia akan jadi phenyl methanoic acid ataupun nama special dia akan terus jadi benzoic acid. Benzoic acid. Dan dekat sini juga kamu ada satu karbon, jadi dan dia adalah sejenis aldehyde. Jadi dia adalah metanal. Dan dia punya substituent akan jadi phenyl metanal. Ataupun nama special dia terus jadi benzaldehyde. Okey. Yang keenam pula, ini adalah etanon. Ada dua karbon, satu dan dua, dan dia adalah keton. So, dia adalah etanon yang ada dua karbon dan ini adalah phenyl sebagai substituent dia. So, dia akan jadi phenyl etanon ataupun nama specialnya adalah acetophenone. And then on the next part, nombor 7, kamu akan ada bromobenzene. Dia tak ada nama special lah, memang nama dia bromobenzene lah. Yang ke-8 pula, dia adalah nitrobenzene. Yang ke-9, kamu ada ethylbenzene. Okay. So, nama special yang popular contohnya macam phenol, hydroxybenzene ataupun methylbenzene, toluene. Ataupun aniline lah, ini pun popular, aminobenzene. Yang ini standard lah, benzoic acid ni kena tahu, benzaldehyde dan acetophenone. And then berhati-hati juga, kadang ethylbenzene ni dia kena rapat lah, dia bukan jarak. Ini sebab ada kesalahan pelajar buat dalam exam. So, pastikan dia berterusan, tak ada jarak antara mereka. Seterusnya, kalau ada di-substituted benzene ataupun ada dua substituent, kita kena pastikan parent name tu ditentukan berdasarkan priority. Siapa yang lebih atas, dialah yang akan dapat nama parent tersebut. Okay, lebih tinggi ranking dia. Jadi, priority of the common substituent adalah ditentukan berdasarkan table yang ini. Okay, so biasanya COOH, acid, aldehyde, nitro, carbonyl dan sebagainya lah. Jadi, kita tengok kes yang pertama dahulu. Yang mana kalau kita ada dua substituent yang sama, dia punya kedudukan dia kita akan tentukan berdasarkan prefix ortho, meta ataupun para, ataupun boleh guna OMP ataupun boleh guna number. Contohnya 1, 2 ini dikenali sebagai ortho ataupun O dash lah. So, in this case dia adalah benzene dan dia berlaku dekat nombor 1, dekat nombor 2. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk nombor 1,2 dibromobenzene ataupun kita tulis terus sebagai ortho-dibromobenzene. Sama juga dekat bahagian nombor 2 ini. So 1, 2, 3. So you akan dapat 1,3 dihydroxybenzene. Tapi kalau 1, 3 ni kamu boleh gantikan dengan meta dihydroxybenzene. Kalau 1, 2, 3, 4, 1,4 dimethylbenzene, kamu boleh gantikan dengan para dimethylbenzene. Okay, seterusnya nombor 4, you ada 1, 2. So 1, 2 diaminobenzene ataupun kamu boleh gantikan dengan ortho diaminobenzene. Kalau begini pula 1, 2, 3. So dia adalah 1,3 dinitrobenzene ataupun boleh jadi meta dinitrobenzene. Pasal 1,3 ni juga dikenali sebagai meta. And then untuk 1, 2, 3, 4,
Ni adalah 1,4-difluorobenzene ataupun boleh gantikan dengan para-difluorobenzene. Okey. Ini kalau dia punya spesies tu samalah. Okey, seterusnya pula kalau kamu ada dua different substituent, kamu kena beri priority kepada parent chain dan carbon itu akan diberikan nombor 1 yang dapat priority tadi. Jadi kalau kes yang pertama, kamu ada bromo, kamu ada kloro. So kat sini bromo secara logiknya akan ambil nombor 1 sebab alphabetical order. And then yang kloro ni akan ambil nombor 2. Jadi you akan ada 1 bromo, 2 kloro, benzene. So dalam kes ini pula OH dengan CH3, kalau kamu tengok OH ni biasanya dekat bahagian atas priority tersebut. Okey, dia dekat bahagian atas. Kalau yang CH3 tadi kat bahagian bawah, alkyl group. Jadi ini akan jadi parent. Bila jadi parent, dia akan pegang nombor 1. Jadi dia akan pegang sini nombor 1. 1, 2, 3. Jadi bila di sini pegang nombor 1, dia akan jadi phenol, dia punya special name. And then dekat nombor 3 tu akan jadi methyl. So dia akan jadi trimethyl phenol, ataupun kita boleh tulis dia sebagai trimethyl hydroxybenzene. Okey, untuk yang nombor 3 pula, 1, 2, 3, 4. Okey, COOH ni lagi atas dekat kamu punya priority, dia akan pegang nombor 1. Jadi dia akan jadi benzoic acid. Yang dekat nombor 4 dia ada nitro. So dia akan jadi 4-nitrobenzoic acid ataupun para-nitrobenzoic acid. Seterusnya nombor 4, kamu ada Cl dan juga NO2. So dekat sini kloro kamu akan pegang nombor 1, nitro kamu akan pegang nombor 2. Okey, so you akan dapat 2 nitro chlorobenzene. Okey, daripada sini. Sebab kalau kamu perhatikan, halogen kamu dekat lagi atas daripada kamu NO2. So NO2 ni dekat bahagian bawah, halogen sebenarnya dia lagi atas lah. Cuma tak dinyatakan pula. Jadi kamu boleh tulis saya rasa dia lebih kurang di atas alkyl group lah, kat sini halogen tu. Okay, so kat sini nitro tu paling bawah, dia akan ambil last. And then kalau kamu ada CHO dengan Br, CHO ini akan pegang nombor 1, C nombor 2, C nombor 3. So ini adalah benzaldehyde. And then dekat nombor 3 kamu ada bromin, iaitu tribromo-benzaldehyde. And then kat sini pula you ada 1, 2, 3, 4. Aniline ni akan pegang the priority. Sebab kalau kamu perhatikan, NH2 dekat bahagian atas berbanding kepada alkyl group. So dia akan pegang number 1. So dia akan menjadi aniline. Mana dia? Kat sini aniline. Aniline dekat carbon nombor 4 ini akan jadi 2 group, iaitu 4-ethyl aniline. Alright. So selesai untuk yang di-substituted. Sekarang kita akan tengok bila benzene itu akan menjadi substituent. So benzene akan menjadi substituent apabila alkyl group dia lagi besar daripada benzene ring, iaitu lebih kepada 6 karbon. And then the compound tu akan dinamakan sebagai phenyl substituted alkene. However, sekiranya alkyl group itu lagi sikit karbon tetapi mengandungi carbon-carbon double bond ataupun carbon-carbon triple bond ataupun yang ada important functional group, benzene ring ini juga boleh jadi substituent. Okay, so nak pendekkan cerita, kalau alkyl group itu lagi besar, phenyl akan jadi substituent. Kalau alkyl group itu lebih pendek tetapi ada carbon-carbon double bond ke, carbon-carbon triple bond ke, carbon-carbon triple bond ke ataupun functional group yang lain, benzene ring pun akan menjadi substituent. Okay, jadi kita tengok kes yang pertama. So untuk kes yang pertama, kita kena compare. Ini ada 6 karbon. Yang ini pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini lagi panjang lah. So bila dia lagi panjang, dia akan menjadi substituent benzene ring ini. So benzene ring ini dinamakan 1, 2. So dekat nombor 2 dia ada phenyl group. Dan paling panjang ini adalah 7 lah, which is you akan dapat 2-phenyl heptane. 6, 7. And then ini yang paling panjang. And then seterusnya, kalau yang kes kedua ni pula, kamu ada 6 karbon. Dan kamu ada 1, 2, 3, 4.
Jadi ini yang paling panjang lah. Dalam kes ini dia akan menjadi parent. Okey, pasal dia lebih panjang. Jadi dia akan jadi benzin. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi butyl benzin. Okey. Yang ini pula, kamu ada 6 karbon. Ini ada 2 karbon. Tetapi dia ada OH, important functional group. Jadi yang ini yang menjadi parent. Okey, walaupun pendek, tetapi dia ada important functional group, iaitu OH tu lah. Jadi kalau 2 karbon, dia adalah etanol. So ini akan pegang nombor 1, ini akan pegang nombor 2. Jadi ini akan jadi 2-phenyl etanol. Okey. So walaupun pendek, tetapi dia ada important functional group. Okey, yang ini, kedua ni dia jadi parent lah. Okey. Dan phenyl group, kalau kamu perhatikan dia adalah C6H5. Kalau benzyl group dia adalah C6H5CH2. So kamu boleh tengoklah situasi yang mana situasi yang manakah yang akan guna phenyl, yang mana satu akan guna benzyl. Kalau benzyl dia ada extra CH2 dalam dia punya pengiraan. Kalau phenyl dia tak ada CH2 tersebut. Okey. Jadi dalam kes ini, walaupun dia ada 1 karbon je, okey, tetapi dia ada important functional group. Okey, jadi dia boleh jadi nama dia metanol sebab dia ada 1 karbon, methane, metanol, and then dia ada phenyl. Okey, kenapa dia phenyl? Pasal dia adalah C6H5 dalam kes ini. Okey, ada kat sini. Phenyl metanol. Ataupun kalau cara kamu baca yang lain, dia adalah benzyl alcohol. So dia ada 2 nama lah kat sini. So depending cara kamu baca. Kalau kamu baca begini, nama dia adalah benzyl alcohol. Kalau kamu namakan ini metanol, ini akan jadi phenyl C6H5 metanol. Okey. Seterusnya benzyl chloride. Tu pun boleh. Ataupun nama lain dia adalah chloromethyl sebagai substituent, and then kamu ada benzin. Okey. Seterusnya untuk yang ketiga, dia boleh jadi benzyl amine, ataupun kalau you nak namakan dia kat sini, dia adalah dinamakan sebagai methane, tapi pasal ada amine, dia akan jadi methanamine. Okey. Dan kat sini pula akan menjadi phenyl C6H5. So kita akan namakan dia sebagai phenyl kat sini. So dia akan jadi phenyl methanamine. Okey. Tapi kalau kamu ambil sampai CH2 kat sini, nama dia akan jadi benzyl amine. So that's why saya kata bergantung kepada situasi kamu baca structure tersebut. Okey. So itu dia untuk penamaan. Seterusnya kamu akan buat write the structural formula for the formation for the following organic compound. So senang saja, isopropyl benzene, kamu lukis benzin, and then kamu ada isopropyl dalam bentuk Y, ada 3 karbon, and then 2-phenyl 2-propanol. So kamu buat parent dulu. Propanol tu ada 3 karbon. So 1, 2, 3. Dekat karbon nombor 2 ada OH. Dekat karbon nombor 2 ada benzin ring. Macam ni lah. So nak tulis dalam bentuk sekali, nak begini boleh, nak bentuk skeletal pun boleh. And then para-chlorotoluene. So bila para tadi kamu dah belajar, dia adalah 1,4. Orto adalah 1,2. Meta adalah 1,3. So dia kena 1 dan 4 lah. Dan kalau kamu tengok toluene, dia punya special, dia adalah metal benzin CH3. So 1, 2, 3, 4 akan ada chlorine. Okay. And then seterusnya you ada 2-chloromethyl benzene. Jadi you lukislah benzin. So metal benzene CH3 kat sini. Karbon nombor 2 dia berjadi Cl. So mana-mana lah. Sebab sini 1, 2. Kalau sebab sini pun 1, 2. So sama saja, dia flip. Okay. And then untuk E, dia adalah M-methyl aniline. M tadi adalah 1,3 meta. Jadi aniline adalah aminobenzin NH2 nombor 1. And then dekat nombor 3, 1, 2, 3, kamu akan ada ethyl CH2 CH3.
Okay. And then seterusnya kamu ada 3,4-diethyl benzoic acid. So kamu ada benzoic acid kat sini, COOH, number 1, number 2, number 3. Number 3 ni you ada CH2, CH3. Number 4 you ada CH2, CH3. Okay. So selesai dah untuk kita punya penamaan untuk benzin. Okay, so kamu dah belajar lah tentang penamaan benzin melibatkan satu substituent, dia punya special name. Dan kamu ada belajar juga tentang disubstitute benzin, yang mana kamu kena beri penamaan parent name berdasarkan dia punya priority. And then kamu ada belajar pasal ortho 1,2, meta 1,3, para 1,4. Dan kamu ada tengok juga tentang phenyl group apabila dia menjadi substituent. So ada dua keadaan, apabila alkyl group lebih daripada 6, ataupun kalau dia pendek dia ada important functional group. Dan perbezaan antara benzyl group dan juga phenyl group. Okey, kalau benzyl ambil sampai CH2, kalau phenyl ambil benzin sahaja. Dan juga drawing of benzin. Okey. So, saya rasa itu sahaja untuk sesi pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye!